Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Irina Alina, pengacara tim PSS pada kali ini. Hari ini, Sekolah Kebangsaan Bukit Pantai akan mengadakan Majlis Perasmian Bangunan Baharu Sekolah. Majlis ini akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Fahmi bin Muhammad Fazil dan diiringi oleh Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Tuan Haji Megat Afendi bin Datuk Wira Haji Ismail. Mari sama-sama kita saksikan majlis yang penuh bermakna ini. Izinkan saya berinterview dengan YB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Irina Alina, wartawan Cili SK Bukit Pantai. Alhamdulillah, pada hari ini kita berpeluang bersama YB Datuk Seri Ahmad Fahmi bin Muhammad Fazil yang hadir bagi menyempurnakan majlis perasmian Bangunan Baharu Sekolah Kebangsaan Bukit Pantai. Terima kasih YB kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Terima kasih. Dengan izin, saya ingin mengemukakan beberapa soalan. Pada pendapat
YB, apakah kepentingan bangunan baharu ini kepada murid-murid dan seluruh warga Bukit Pantai? Dulu bilik-bilik darjah ni dia tidak selamat sebab banyak struktur kayu dah dimakan anai-anai. Jadi sejak sebelum pandemik blok-blok ini tak boleh digunakan. Jadi ramai pelajar di SK Bukit Pantai dia terpaksa berpindah randah dan itu tidak selesa untuk nak belajar. Alhamdulillah bila dah siap 6 bilik darjah ni, pelajar-pelajar dapat menggunakan dengan baik dan kita harap dapat dimanfaatkan. Okey, terima kasih. Soalan kedua, sebagai Menteri Komunikasi, apakah nasihat YB kepada kami tentang penggunaan teknologi, internet dan media sosial secara berbijak? Selamat serta berhemah. Kalau tak pasti jangan kongsi. Anak-anak bawah 16 tahun jangan main TikTok. Okey, awak ada TikTok tak? Tak ada. Baik, jangan jawab. Kemudian kita kena belajar teknologi-teknologi yang baru macam AI. Banyak daripada teknologi ni boleh membantu. Tapi kita juga kena hati-hati. Bukan semua teknologi ni baik. Dan benda yang paling merisaukan ialah aktiviti seperti scam, buli cyber dan macam-macam jenayah lain yang kita nampak sekarang ni banyak dibuat online. Jadi anak-anak kena tahu macam mana nak guna internet, tapi lebih penting gunakan dengan selamat. Baik, terima kasih. Soalan seterusnya, apakah pesanan dan kata-kata semangat YB kepada semua murid SK Bukit Pantai supaya terus berjaya dalam pelajaran serta menjadi insan yang berguna pada masa hadapan? Sentiasa ada wujudkan rasa minat untuk tahu, untuk belajar. Tapi apa yang kita belajar hari ini mungkin di masa depan kita kena belajar balik sebab perubahan teknologi. Jadi benda yang paling penting ialah pembelajaran sepanjang hayat. Baik. Dan always stay humble. Baik, terima kasih YB atas perkongsian yang sangat bermakna dan memberi inspirasi kepada kami semua. Bagi pihak seluruh warga Sekolah Kebangsaan Bukit Pantai mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kesudian YB hadir menyempurnakan majlis perasmian bangunan baharu sekolah kami. Saya Idina Alina, wartawan cilik SK Bukit Pantai, mengucapkan terima kasih kepada semua yang mengikut sesi temu ramah ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih.